Cedera, tak cukup tonggak, dan cuma ada 10 hari latihan. Tapi Vietnam tetap yakin mampu tundukkan Malaysia di laman sendiri. Assalamualaikum dan salam bola sepak Malaysia. Selamat datang ke Bola Kita TV. Saluran yang membawakan berita dan info terkini dunia bola sepak tempatan, terus kepada anda. Meskipun berdepan isu kecederaan dan beraksi di tempat lawan, pengendali Vietnam, Kem Sang-sik kekal optimis bahawa anak buahnya mampu meneruskan dominasi serta menumbangkan Malaysia dalam aksi kelayakan Piala Asia 2027 yang akan berlangsung di Stadium Nasional Bukit Jalil, Selasa ini. Memetik laporan Vietnamnet, meskipun Vietnam hanya sempat menjalani persiapan selama 10 hari dan kehilangan beberapa tonggak utama, Sang-sik tetap yakin dengan semangat juang tinggi yang ditampilkan oleh para pemainnya. Ada pemain yang melapor diri lewat dan ini sedikit menjejaskan persiapan kami. Kami juga kehilangan Nguyen Chong Phuong dan Chow Quang Vinh. Satu kehilangan besar buat pasukan, ujar Sang-sik. Bagaimanapun, beliau menegaskan bahawa dengan 23 pemain yang ada ketika ini, Vietnam sedang giat memperharusi corak permainan dan melakukan persiapan terbaik menjelang pertembungan penting ini. Dalam masa yang sama, Sang-sik turut mengakui bahawa persiapan kali ini lebih mencabar, apatah lagi selepas skuad Harimau Malaya tampil dengan barisan pemain baharu yang majoritinya terdiri daripada pemain warisan. Sekarang Malaysia mempunyai antara 8 hingga 10 pemain warisan berbanding perlawanan terakhir, dan ini menjadikan analisis taktikal kami lebih mencabar. Kami akan terus memantau dan membuat analisis terbaik kerana kami sedar, Malaysia adalah pencabar sengit, tambahnya. Beliau turut menyentuh tentang kelebihan psikologi yang dimiliki pasukannya berdasarkan rekod pertemuan sebelum ini. Vietnam tidak pernah tewas kepada Malaysia dalam lebih sedekat. Rekod ini menjadi tonik tambahan buat pemain-pemain kami, katanya mengakhiri kenyataan. Walaupun hanya sempat mengumpulkan pasukan selama 10 hari, Sang-sik tetap percaya semangat juang para pemain Vietnam tak pernah pudar. Mereka datang ke Bukit Jalil bukan sekadar pelancong, mereka datang untuk menang. Harimau Malaya mungkin di bawah dalam kertas, tapi semangat Harimau tak pernah luntur. Ayuh Malaysia, buktikan kita bukan mudah dijinakkan. Teruskan sokongan anda hanya di Bola Kita TV.